Pancing dia makan tadi. Okey. Alhamdulillah. Dia Hui, dia guna tarik. Syadu. Geng pancing ni pula, geng. Pancing ni pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sentiasa, saya doakan. Okey, alhamdulillah episod kali ini kita berjumpa lagi. Okey, episod kali ini saya turun ke Sungai Perak untuk memancing lagi lah macam biasa. Tapi episod kali ini saya nak mudik ke hulu, jauh sikit lah. Okey, spot-spot yang air laju, berbatu-batu tu, tempat spot-spot ikan kering, ikan keloh dan sebagainya. Okey, tanpa bersembang banyak-banyak lagi, tanpa berlabung panjang lebar lagi, mau kita tengok ikan apakah yang akan naik dalam episod kali ni. Air pun cantik, mau kita. Okey, kita dah sampai dekat spot. Saya dah sampai dekat spot Saya dah pasang umpan dekat perambut. Jadi mau kita lempar dulu. Macam biasalah umpan kelapa sawit potong. Okey, teknik perambut jambok. Jadi tanpa bercerita panjang lebar lagi, mau kita lempar Okey, ini lokasi yang berbatu. Alright. Kita letak dekat situ dekat dengan batu tu. Okey, kita pacok dulu. Tumbang pula payung. Kenapa kamu tumbang? La ilaha illallah. Payung. Okey, kita letak dulu. Payung tumbang, yuk. Okey, kita tunggu je lah. Udah jatuh dengan bok-bok. Okey, yuk. Pancing ni dah ada makan. Jom kita angkat. Alhamdulillah ada. Ada sangkut pula ke situ. Aduh. Baik, lepas. Ada sangkut pula situ. Ikan ada lagi, tapi tak besar. Pancing ni pun dah kena dah. Pancing umpan sawit peram dah kena. Tu dia, lampam. Lampam kunyit keemasan. Okey, mau kita angkat ni umpan sawit peram pula. Dah ada. Ada. Hei, dua pancing kena. Ni pun ikan tak besar ni. Lampam. Apa tadi? Okey, lampam sungai dengan lampam kunyit. Lampam kunyit dengan lampam sungai. Aduh, okey. Rata sangkut Okey, itu dia lampam kunyit, lampam sungai seekor. Berbahaya tu. Okey, pancing dia makan tadi. Okey. Alhamdulillah. Dia Hui, dia guna tarik. Syadu. Janganlah bawa ke semok tu. Nak bawa ke tubuh gajah pula. Mari. Jangan bawa ke semok. Dia nak bawa ke semok pula. Alah, sangkut dah ke? Aduh, itu tak nak. Dia bawa ke semok pula dah. Aduh, itu yang tak nak tu. Dia bawa pergi semok tu. Ada. Alhamdulillah. Janganlah bawa pergi semok.
Ikut. Alhamdulillah dia ikut. Ikan apa entah. Ada lagi ke? Kosong lah. Ya, ada. Ada. Dia bawa ke tengah pula dah. Ke tepi. Nak bawa ke mana? Sini. Hei kamu. Ikan apa tu? Busuk. Ya Allah, busuk. Ikan apa tu? Keren. Bapak keren. Soyok. Bapak keren. Ya Allah. Patutlah kamu tarik. Ni macam mula-mula sikit-sikit dia tarik lah. Mari sini. Alhamdulillah, itu dia. Bapak ni berapa kilo ni? Alhamdulillah. Syukur. Bapak itu dia yuk. Ikan keren. Dia punya tarik syahdu. Mula dia makan sikit-sikit Ingat kalau lampak makan biar dulu. Sekali seriuk katanya dia tarik. Bertersing direct. Itu dia. Bapak keren. Sekilo lebih ni. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Ganah. Sabar. Ambil pelayar dulu. Awak tak berani nak buka pakai tangan je. Sekarang sangkut kat tangan nanya. Keren. Alhamdulillah. Kilo lebih. Bapak keren. Kilo lebih. Solid makannya. Apa kata kita ambil grip dulu, bawa keluar. Dia punya tarik yuk. Syahdu. Berdesing direct buat. Gerik pun dah jam ke? Dah lama tak pakai. Gerik pun dah jam. Allah. Dah lama tak guna. Lama tak mancing. Tu. Jam grip. Mana ngoncong. Bawa keluar dulu daripada penyangguk. Nak main buka dalam sauk ni orang kena tangan. Payuh menor pula dah. Kamu pun pegang je lah. Sabar. Relax. Tu dia keren. Saya elok gorongan. Dia punya tarik mantap. Solid kena. Nasib baik dia buat keluar cepat daripada tebu gajah tu. Keren. Kita buka dulu dia punya mata kain. Kuat kena, solid. Okey. Itu dia. Keren. Ini sekilo lebih ni. Alhamdulillah, bapak. Itu dia yuk. Cantik ikannya. Syukur alhamdulillah, ini dia ikan keren yang pertama. Itu dia, memang cantik dia punya ikan. Okey, anggaran dalam sekilo lebih lah. Saya pun tak bawa penimbang. Dia punya tarik tadi korang tengok masa dia makan tadi, dia punya tarik memang jenis spesies keren ni, memang dia ambil umpan memang terus buat lari je. Itu dia. Ikan yang cantik, ikan kerai ataupun ikan kerai. Okey. Ada juga yang tanya saya, bang, ikan kerai apa benda ikan kerai? Okey, kalau orang luar tu nama dia ikan kerai lah. Ikan kerai. Di tempat saya ni di Kuala Kangsar Perak ni orang panggil ikan kerai lah. Okey. Itu dia, menggunakan umpan buah kelapa sawit potong macam biasalah teknik rambut jambak.
Itu dia ikan kere. Saiz cantik. Okey. Jadi moh kita tengok lagi ada ke tidak lagi ikannya. Alright, stay tune. Teruskan menonton moh kita. Alhamdulillah. Tu dia. Bapok kere. Kilo lebih tau. Alhamdulillah, syukur. Rezeki. Dia punya tarik mantap. Geng pancing ni pula geng. Pancing ni pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ui, kemana kena bawa? Kena pula geng. Keren lagi kot. Raya tarik macam dia. Alhamdulillah. Kawasan keren sini. Dia. Itu dia. Keren ni kecil sikit pada tadi. Alhamdulillah. Spot keren tau. Ini tak payah pakai sauk. Keren yang kedua. Alhamdulillah. Banyak keren kat sini tu. Tu dia. Ini pun dekat-dekat sekilo ni. Sabar. Sabar. Alhamdulillah. Mana pelayar tadi? Risau nak pegang dengan tangan. Okey. Keren lagi yuk. Alhamdulillah. Itu dia. Keren lagi. Yang ni kecil sikit pada yang tadi. Okey, syukur Alhamdulillah naik lagi seekor. Itu dia. Kecil sikit pada yang tadi. Ikan kere, spesies ikan kere. Nampaknya pot ni memang pot ikan kere lah. Alhamdulillah, itu dia. Dia punya saiz pun memang padu. Alright, yang tadi tu besar sikit, yang mula-mula tadi. Okey, yang ini kecil sikit lah. Alhamdulillah. Okey, yang mula-mula tadi itu dia. Ini yang mula-mula tadi. Okey, yang ini yang dapat yang second. Alright, Alhamdulillah. Jadi moh kita tengok ada lagi ke tidak spesies kere dekat sini ataupun spesies yang lain. Okey, stay tune, teruskan menonton. Alhamdulillah, rezeki kere ni. Itu yang mula-mula tadi. Ini yang mula-mula tadi. Alhamdulillah. Itu dia. Spot kere sini. Okey. Spot kere sini yuk. Boleh ditanda ke dalam buku kata dia orang. Okey, Alhamdulillah. Itu dia. Yang ini saiz gorgon ni. Keren ni seekor ni. Yang tu kecil sikit. Yang kedua tu Alhamdulillah rezeki. Okey, moh kita teruskan mancing lagi. Mancing ni ada makan tadi. Ikan apa? Ikan rung. Ikan rung. Patutlah makan tarik sikit-sikit. Ikan rung. Ikan rung ni suka tempat yang berbatu-batu. Okey. Alright. Itu dia. Alhamdulillah. Rezeki. Tadi dapat ikan lampam mula-mula. Keren. Saiz padu ni. Okey. Sekilo RM65. Ini RM70 dalam tangan ni seekor ni. Lagi yuk. Alhamdulillah. Keren lagi ni. Dia tarik mantap. Alhamdulillah. Dia ambil terus bawa lari je. Keren lagi ni. Cara makan tu macam keren tapi tak besar kot. Okey. Keren lagi yuk. Alhamdulillah, itu dia. Keren lagi. Alhamdulillah. Keren lagi, memang betul-betul spot keren lah sini yuk. Keren lagi yuk. Alhamdulillah, syukur rezeki. Okey, keren lagi yuk. Ini kecil sikit lah pada yang tadi. Tu
Alhamdulillah. Kering lagi. Memang betul-betul spot kering kat sini. Alhamdulillah. Itu dia. Kering lagi yuk. Itu dia yuk. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ui, kering lagi ni insya-Allah. Dia tarik. Aduh betul. Baru nak lempar satu pancing tu. Umpan habis tadi. Ejah balik umpannya. Alhamdulillah. Lagi yuk, kering lagi ni. Mana ikan? Mana ikan? Ui. Nekan. Itu dia. Jadi kasar sikit lah. Mana dia? Kering keempat. Alhamdulillah. Oi, alhamdulillah, itu dia. Syukur rezeki. Kering keempat yuk. Alhamdulillah rezeki. Kering keempat. Pesta kering ni. Alhamdulillah. Kering yang keempat. Okey. Cangkut lagi. Apa muka? Okey, alhamdulillah, itu dia. Kering yang keempat yuk. Alhamdulillah, syukur rezeki. Memang betul-betul spot kering lah kat sini. Alhamdulillah, syukur rezeki. Itu dia, 4 ekor kering tu. Alhamdulillah, rezeki yuk. Itu dia, 4 ekor kering. Alhamdulillah rezeki. Okey, stay tune. Asal umpan lagi, mau kita lempar lagi. Alright, baru saya nak lempar ni pancing ni satu. Tak apalah, kita lempar dulu yang ini. Alright, okey. Ntar kita pasang ejah balik umpan tu. Alright. Okey, kita lempar dulu. Memang kita saya nak pasang satu lagi tadi pancing tadi. Okey. Dah lempar. Kita pacok sini je. Alright, kita longgar sikit drag. Sebab kering ni dia tarik terus je. Alhamdulillah, ni dia. Ni boleh tahan lah. Syukur rezeki. Okey, stay tune. Baik, syukur alhamdulillah episod kali ni sampai di sini saja. Alhamdulillah, cuaca pun panas benar. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki hari ni. Okey, ni ikan kering. Hari ni anggaran dalam 1 kilo lebih lah ni. Okey, yang ini pun ini tak tahulah, tak timbang lagi. Okey, yang ni kecil-kecil je. Yang ni yang paling besar sekali, dalam 1 kilo lebih ada ni. Itu dia. Spesies ikan yang mahir di Sungai Perak. Itu dia, ikan kering ataupun ikan kerai. Alright, itu dia. Yang ni besar. Alhamdulillah, dia tarik tadi memang padu lah. Okey, yang lain-lain tu ada jugalah ikan kecil-kecil, ikan lampam pun ada, ikan rong pun ada dekat situ. Okey, tapi yang ni lah yang paling besar sekali. Tarik pun memang syahdu. Itu dia yuk. Memang besar ikannya. Okey, terima kasih kerana menonton daripada mula sampai ke habis. Saya doakan anda semua sihat. Doakan saya juga sihat, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.